Jujur saya cakap kat saya bukan jenis orang yang well organised. Okay. Jadi benda-benda ni dia organize oleh wife saya. Wife saya ni dia memang well organised punya orang. Jadi dia yang ingatkan saya, bang nanti lusa ni appointment. Nanti sebab sekarang appointment saya 2 bulan sekali. Lagilah saya tak ingat kan hari bila. Nanti dia akan ingatkan, dia akan tanda kat kalender tu, mak. Oh, very good. Nanti bang ni nanti minggu depan ni kena pergi appointment ni, jumpa ni. Okay, ni mesej untuk wife Haziq. Tahniah, anda hebat. Anda wanita yang patut mengajar penjaga-penjaga pesakit mental yang lain, kerana usaha anda sangat hebat. Kerana bukan mudah nak ingat temu janji. Saya sendiri pun susah nak ingat temu janji klien saya pun, ataupun kita nak ingat temu janji appointment kita sendiri ke. Kalau nak pergi meeting ke kan, kita pun kena letak dalam kalender. Jadi actually tahniah. Dan Haziq sangat beruntung dan bersyukur dapat isteri yang sangat memahami, very supportive, alhamdulillah ya.